Kasut running Skechers memang terkenal dengan kasut-kasut yang sangat selesa dan mudah digunakan. Namun, Skechers muncul dengan wajah baru dan saya sendiri ternanti-nantikan. Jom sama-sama kita review kasut running Skechers terbaru, Skechers Aero Spark. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi channel. Welcome back to On Point Running Shoe Review. Hei, lain udara kat sini. Sejak balik dari gunung ni poyo sikit kan. Sebab dekat gunung sejuk, bersih, pristine, suci. Kat sini mungkin berbeza sikit, okey? Tetapi saya punya point kat sini, anda dah tonton ke saya punya video terbaik, vlog terbaik pernah saya hasilkan seumur hidup saya dalam pembabitan YouTube ni, iaitu vlog Annapurna Base Camp, okey? Tetapi hari ini bukan nak cerita pasal Annapurna. Saya pun excited kerana setelah sekian lama kembali untuk On Point Running Shoe Review dan kita bawakan kasut yang baru dilancarkan di Malaysia dan seluruh dunia. Give it up tu Skechers Aero Spark. Yang ni senang sikit. Nama dia Aero Spark. Satu je, dia tak ada Aero Spark Pro Evo Part 2, Part 3, tak ada. Terus saja. Dan anda tentu sudah tonton vlog pelancaran dan run di desa Park City baru-baru ini bersama Skechers Malaysia, dan inilah kasut yang dinanti-nantikan untuk saya review kembali dari gunung. Ini adalah kasut daily trainer. Memang totally revamp, di reborn. Kalau kita perasan kasut-kasut running, go run Skechers yang sebelum ni diberi nafas baru, inovasi baru, teknologi baru, dan yang paling penting, adakah kasut ini on point atau tidak dan sesuai untuk anda atau tidak. Jadi anda kena tonton sampai habis. Seperti biasa, bagi siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata sahabat saya dari Tamparuli Sabah, don't wait long. Subscribe. Yeza and thank you. A few inches later. Skechers baru saja melancarkan line up terbaru dia. Kalau gitu sebelum ini popular dengan Go Run, sinonim dengan Go Run, tapi dipanggil Aero Collection. Aero Collection ni ada 3. Satu Aero Burst. Aero Burst ni lebih kepada long run, max cushion, tempo, kasut speed, kasut race, dan yang ini daily trainer, Aero Spark. Skechers ni, kalau kita tengok susunan dia, dia antara brand yang sangat besar kat dunia. Susunan range kasut-kasut running dia, kasut-kasut selamat. Maksud dia selamat, dia antara tengah-tengah. Untuk yang high performance sangat atau yang maybe yang kurang sikit, dia tengah-tengah, kasut-kasut selamat. Dan Skechers ni terkenal dengan comfort, selesa. Even kasut jalan dia pun memang comfort, selesa. Dan harga dia pun sangat moderate, tak melampau-lampau dan munasabah. Dan yang line up Aero ni dia memang lebih energizing, lebih dia punya aura tu, so nampak lebih modern dan lebih lain dan yang lain. Itulah dia untuk Aero punya line up. Di harga untuk kasut ini, seperti saya katakan, kasut dia kasut daily trainer. Harga dia retail RM629. Dah available dekat outlet. Sejak ingat, baik saja saya balik dari Annapurna tu, mesti nak kait dengan Annapurna. Pasal lah Rumi ni kan. Okay? Dan online. Link saya letak kat bawah ni. Dan ni kasut daily trainer. Berat untuk kaki saya US 11, UK 10, tak silap saya 29 cm, 296 gram. Kategori yang masih ringan tetapi dah outline, nak pergi berat lah. Okay, untuk daily trainer still okay dan boleh diterima. Okay, saya dibagi color white multi color. Ada orange, ada yellow. Kalau yang perempuan lagi lah saya jealous. Ada purple, ada biru, ada pink. Lagilah memantul. Okay, tetapi color ini still mengecek. Color ni memang penting lah. Sebab bila color ni dari jauh dah nampak. Anda tengok video saya dekat Desa Park City, saya buat video lari, memang menyala. Dia nampak macam berapi kat sini. Okay, memang cun gila. Dan stack height dia 36mm, drop 6. Bermakna nampak macam drop yang 10. Tetapi 6 saja, still underfoot. 30mm pada saya still ada cushioning. Dan standard macam kasut-kasut daily trainer yang ada lah. Okay, bukan yang jenis max cushion yang melampau-lampau punya. Still stack height yang biasa-biasa saja. Dan lain-lain dia ada carbon infuse kat dalam ni. Tu ada carbon infused. Terus kita buat band test. Bukan 100% dibuat dari virgin material. Yang tu
sekadar info je lah okay, kalau anda tengok dari segi fitting, kena tengok fitting dia yang ni very conventional. Padding tak overly padded. Ngam-ngam bila anda masuk cantik, ikat dia punya tang pun cantik. Tang dia pada saya terlebih padding pula, tetapi bila tengok material dia sangat premium. Okay, dia bagi semi gosseted. Abang David Lau tegur saya sebutan tu, gosseted. Okay, dalam ni ada mid-foot cage punya snugging. Bila pakai, mula-mula memang rasa terlalu snug. Okay, dan lacing dia cantik gila, premium. Okay, ada runner knot. Tapi bila saya ikat, saya nak lock tak cukup panjang. Yang ni kena improve sikit. Tetapi lock cantik, dia punya heel collar, heel counter memang sedap. Tak ada masalah, selesa sangat. Dan apa dia, engineering mesh breathable apa. Ini yang untuk daily trainer mesh standard. Okay, nampak macam knit pun ada. Engineering mesh knit. Synthetic haptic print apa. Dia ada print yang ni mahal sikit. Kalau anda tengok detailing dia, ada reflektor bang kat ujung ni. Cantik reflektor dia. Belakangnya ada reflektor dan logo S ni, Skechers ni, memang ada reflektor. Ini ada macam 3D ni yang cantik saya nampak ni. Bila pergi detail dia memang cun gila. Memang nampak dia punya detailing tu memang saya sangat appreciate. Dan dia tulis Aerospark pun reflektor. Cun gila. So walaupun color dia putih tetapi color dia kali hitam, memang tak ada masalah. Kata machine washable. Untuk saya saya dah pernah buat video macam mana nak jaga kasut. Saya tak akan masukkan kasut dalam mesin basuh. Saya ada cara saya pun saya pernah share kat sini. Okay, kemudian part yang paling penting, dia ada dia punya proprietary design untuk insole. Insole dia memang removal punya insole. Setengah kasut bila ada removal, bila pakai dia tergelincir. Ini tak. Dia macam sticky sikit kat sini. Okay, nampak dia punya arch fit dia. Ni memang untuk kaki-kaki bermasalah. Arch fit dia memang penyelesai kepada masalah-masalah mereka yang berkaki. Bukan berbau kaki berbau untuk kaki yang bermasalah. Okay, part yang paling menarik seterusnya dia punya midsole. Midsole ni bila pegang macam ni saya rasa terlalu maybe stiff. Oh, ini mesti jenis-jenis tak shock lari. Okay, tetapi dia ada dual midsole. Hyper Burst Ice. Hyper Burst Ice ni adalah mix. Ni macam super critical foam, ada campur PIBA, tetapi saya rasa lebih kepada critical foam dan PIBA dia mungkin kurang. Dan sini Hyper Burst Ice ni walaupun dua, yang ni memantul, bouncy, lembut. Yang ini macam stiff sikit. Maknanya dia ada kombinasi dan tak banyak. Kawasan bawah ni je, especially kat bahagian tumit anda. Hyper Burst Ice dan Hyper Burst midsole. Kata ada 4-foot H plate dekat depan ni memang rasa keras sikit. Ni ada 4-foot H plate. So salah satu sebab untuk bagi stability. Kasut ni kalau anda tengok pertengahan je wide dia tak terlalu wide, tak terlalu snug, tapi bila pakai rasa sangat-sangat selesa. Dan macam biasa kita buat durometer test lah. Okay, durometer test. Kita bagi yang bahagian yang dikatakan lembut. Wish, 29. Okay. Okay, yang bawah sekali ni 30. Punya range yang lembut ni dalam 28, 29, yang ni 30. Tapi bermakna dia ada kombinasi. Bermakna kalau anda lari yang slow je, anda tak akan dapat rasa yang ketara, yang hard ni. Tapi bila anda lari yang tempo sikit, baru anda akan rasa mix blending dual midsole tu. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Seterusnya anda antara area yang saya suka dia punya outsole. Goodyear. Tapi kali ni kalau anda tengok Goodyear traction dia nampak tak banyak, tetapi macam topografi sikit. Tapi rubber coverage hampir penuh dan dia pandai. Dia cover kat tempat-tempat yang perlu, especially dekat bahagian tumit ni. Dia punya traction dia memang nampak berkualiti tinggi lah. Okay, untuk daily trainer. Dan kemudian dia punya cut out dia sesuai untuk weight management, tempat-tempat yang tak perlu untuk expose foam. Maknanya dari segi ketahanan, tengok pun dah tahu memang sangat-sangat durable untuk daily trainer. Dia punya ride saya boleh bagi perumpamaan kasut ni umpama Nike Pegasus. Dia punya ride tetapi yang enhance much better feeling dan sensasi lari. Okay, dia punya, anda tengok dia punya design pun ala-ala konvensional, tetapi dia punya material, dia punya compound untuk midsole dan dia berprofil dia memang teknologi inovasi yang terkini dari Skechers. Bila lari, dia rasa lembut. Siapa yang suka yang low stack punya style lari, yang grounder feeling tetapi cushion, tetapi dia ada nimble sikit dan sedikit plush, ini kasut-kasut ride yang anda akan cari. Bermakna sesuai untuk daily trainer. Dan bila lari memang terasa plate ni, memang dia nak bagi stable. Anda tengok bila buat twist test, rasa macam boleh twist. Tapi ni ada sedikit stability untuk
mengawal anda punya pronation supaya tak terlalu obvious. Walaupun ni bukan kasut stability. Skechers ni macam saya katakan tadi, boleh jadi pesaing kepada brand-brand yang lebih ekstrim, yang lebih high performance. Macam Adidas, macam New Balance, okay? Untuk Puma, dia boleh jadi alternatif. Dia kasut-kasut yang selamat. Maksud dia kalau anda pening-pening nak cari, ambil Skechers saja. Okay? Yang penting anda selesa dan hampir sesuai untuk semua kaki. So kasut ni untuk siapa? Saya nak recommend kasut ni untuk semua beginner, pemula-pemula. Maybe nak beli kasut je, setengah-setengah kasut tu tunggu-tunggu habis. Nak beli habis. Beli aja kasut ni, jangan pening kepala. Confirm ada dekat stok dan outlet. Kalau saya selalu pergi dekat Skechers utama lah. Besar gila, lifestyle dia, baju anak, baju perempuan, baju apa saja lifestyle sukan termasuk running, memang lawa-lawa. Dan terima kasih Skechers Malaysia bagi saya suka gila baju running ni dan saya akan selalu pakai. Dah 3 hari straight pakai, maknanya saya basuh lah, pakai terus kan. Memang best gila material dia, design dan harga dia pun okey saja. Kasut ni memang daily trainer, untuk tempo mungkin sesuai, tetapi untuk tempo yang beginner lah, untuk intermediate beginner yang tak berapa pecahkan jantung yang lagi macam nak meninggal tu, tak ada. Untuk biasa-biasa tempo boleh. Kasut ni boleh buat speed work, tapi lebih sesuai untuk easy dan boleh buat long run. Saya ingat nak buat race yang slow pun boleh, tak ada masalah. Untuk 10 kilo, nak buat long run 15 kilo pun okey, tak ada masalah. Saya dah test kasut ni, saya dah test dekat Desa Park City, saya dah test long run pagi tadi dan saya dah test beberapa easy dan sedikit fast dekat treadmill. Memang kasut ini boleh dipakai dan boleh dikatakan kategori versatile. Okey? Dan sebelum saya nak bagi tahu apa yang saya suka tak suka kasut ni, ada komen orang tanya kenapa ada setengah show review tu dia tak buat review yang in-depth, yang mendalam, yang potong sana potong sini. Okay? Kalau anda tengok, kalau dekat run repeat dia buat terlalu detail. Okay, saya just nak jelaskan saya seorang review dari perspektif pelari biasa-biasa amatur seperti ramai di luar sana. Okay? Dan saya tak kerja dengan brand-brand ini dan saya mungkin bukan shoe specialist untuk manufacturer kasut. So saya punya angle lebih kepada pemakai. Saya bagi contoh macam kalau review movie Zaflok, dia bukan buat movie pun. Dia tak ada qualification untuk movie, tapi dia punya review memang legit sebab dari perspektif penonton biasa-biasa. Dan orang biasa-biasa ni mungkin setengah tu terlalu in-depth, tak sesuai. Tapi untuk saya, kadang-kadang saya ada bagi in-depth. Okay, maknanya nak measure, ada yang masuk asap lah, yang potong lah, yang bouncing semua tu. Setengah orang tak perlu pun. Yang penting orang nak tahu sesuai untuk siapa, sesuai untuk dia di ujung-ujung tu nanti. Okay? Dan ada orang yang nak in-depth. So terpulang. Untuk saya perbagaikan. Ada setengah kasut yang saya sengaja bagi in-depth. Selepas 100 km pun ada. Saya buat comparison pun ada. Ada yang saya bagi general saja. Seperti contoh kasut ni, saya bagi general. Sebab apa? Saya baru lebih kurang first impression. Dan itu terpulang pada masing-masing. Sebab saya tak dibayar untuk review ni. Tak ada dalam skrip brand suruh. So terpulanglah pada saya. Okay? Kalau anda rasa nak cari in-depth, cari yang in-depth. Ada yang buat in-depth dan itu terpulang pada anda. Jangan dijadikan isu yang besar. Alright? Yang penting running is beautiful, mentality beautiful. Jangan nak dengki-dengki sangat. Alright? So apa yang saya suka kat Sony? Pertama, of course, harga. Skechers harga RM629. Mana tahu ada diskaun. Macam baru ni, sebelum ni last year, saya buat vlog, ada diskaun. Guna bank card dapat berapa 10%. Banyak gila, babe. Itu nanti cerita lain. Tapi harga saya suka dan dia value to buy. Kemudian kasut ni kasut sangat durable. Kenapa saya kata durable? Walaupun saya baru pakai berapa kali, anda tengok build up material dia, especially outsole. Orang tengok durability ni outsole. Kemudian baru tengok dia punya apa. Yang ni confirm. Dengan coverage macam ni memang sangat-sangat durable. Dan tambahan stylo juga kasut ni. Buat jalan pun okey. Buat lari dengan color macam ni, saya suka. Okey, yang saya tak suka tali dia. Tali dia agak kurang sikit lah. Boleh tak ada panjangkan sikit. Kemudian, bila saya nak ikat ni, saya tak dapat sangat dia punya snap yang saya suka. Maknanya, bila saya ikat tali kasut selalunya, saya buat double tight dekat permulaan. Saya buat double knot dekat supaya dia punya ikatan tak terbuka. Macam anda pakai lock lace. Yang ni saya tak dapat buat. Saya boleh buat single, tetapi bila lari tak terbuka. Kalau boleh, tali dia tolong improve. Lain-lain, saya rasa ada sedikit snap walaupun kasut ni selesa. Tetapi bila dah lari, dia break in okey aja. Alright? Dan itu saja pandangan saya. Dan keseluruhan, of course lah, kasut Skechers Aero Spark ini sangat-sangat on point. Yes. Terima kasih kerana sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like. Tinggalkan komen dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bakal kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep
Rolling. Assalamualaikum. Yo, what's going on?